Adakah Al-Quran menjadi temanku? Di mana sahaja kita berada, tapi rupa-rupanya sedar atau tidak, handphone menjadi teman setiamu. Gimana pun mu akan bawa, dalam masjid pun mu bawa, tengok orang baca ketubah pun mu duduk kecek kira dengan handphone. Tidur mu tak kat kepala, celak mata mu tengok saya mu tu dulu hak tu, tinggal mu kena klik. Teman setiamu handphone, memang mustahak benar. Info-info di dalam tu, arahan-arahan dalam tu, maklumat-maklumat dalam tu, segala-gala kehidupanmu meletak dalam tu. Mu berasa hebat benar dah tu. Katalah Gajah Rimau ke apa dia pun, ambo duk tengok ni sebenarnya berkaitan dengan kerja ambo, goni ambo. Tapi Al-Quran aku tak mustahak dalam hidupmu. Ha.